Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Daripada PRN Johor sampailah PRN Negeri Sembilan, pihak istana seperti tidak dapat dipisahkan daripada politik. Pilihan raya Negeri Sembilan sudah ada pihak-pihak yang memainkan ataupun cuba menarik sama yang di-Pertuan Besar untuk turut menjadi bahan-bahan politik, bahan-bahan kempen. Saya lihat ada beberapa posting di dalam Facebook dan juga mungkin di luar sana, di pentas-pentas pun akan juga berlaku seperti ini. Yang mana mereka kata kalau PN menang, mereka akan melantik yang di-Pertuan Besar yang baru. Mereka berkata kerana BN lah kerajaan Negeri Sembilan dibubarkan, kerana BN lah Menteri Besar Tok Min membubarkan negeri, membubarkan DUN. Dan kerana itu dia menyeru, ini saya pasti ini adalah orang-orang PH yang mana terdapat juga DAP dan PKR. Mereka menyeru kalau sayangkan Tuanku Mukhlis, jangan tukar kerajaan, jangan bagi menang BN dan juga PAS dan juga Perikatan Nasional. Tetap menangkan PH, menangkan Pakatan Harapan untuk mengekalkan Tuanku Mukhlis. Ini secara jelas sudah melibatkan Tuanku Mukhlis di dalam politik, di dalam kempen-kempen. Dan mereka ada mengatakan selama ini BN tidak ada menyokong, tidak menyuarakan sokongan kepada Tuanku Mukhlis. Kata-kata sebegini adalah kata-kata orang yang tidak faham kedudukan. Yang mana kalaulah BN ataupun UMNO itu mengulas dan menyokong Mukhlis, itu dengan sendirinya sudah dilihat bias pada satu pihak. Dan lebih baik untuk selamat, UMNO BN diam, tidak mengulas apa-apa dan juga tidak menyokong pelantikan yang di-Tuan Besar baru. Tidak ada kenyataan menyokong, tidak ada sokongan kepada pelantikan yang baru sebagaimana yang Rais Yatim mengulas. BN tidak ada mengulas begitu. Cuma Tok Mat Hassan berkata perkara ini harus ditangani dengan bijak oleh Menteri Besar. Itu yang BN katakan, yang UMNO tegaskan. Jadi hari ini bila pilihan raya, bila dibubar DUN, seolah-olah mereka ini dah gelabah, tak mau kalah, dibabitkan selama Tuanku Mukhlis di dalam kempen ini. Berkenaan dengan tahta Tuanku Mukhlis, biarlah orang-orang istana, biarlah keluarga-keluarga mereka dan biarlah orang-orang yang berkaitan dengan adat yang menyelesaikannya. Tak payahlah orang politik nak sibuk-sibuk memperjuangkan mana-mana pihak. Sekali lagi kita lihat sejak bila pula DAP, PH ini memperjuangkan ketuanan Melayu. Sejak bila pula DAP ini begitu mementingkan yang Tuan Besar, mementingkan Kesultanan Melayu, mementingkan kuasa Melayu. Tiba-tiba di Negeri Sembilan nak memperjuangkan ketuanan Melayu lebih daripada Parti Melayu. Tapi di Negeri Sembilan ini mereka mempermainkan pihak istana ini kepada benda-benda yang negatif. Seolah-olah mereka memperjuangkan yang di-Pertuan Besar, mereka memperjuangkan istana, yang seorang lagi nak meruntuhkan istana. Jadi mereka ini adakah dengan berbuat begini mereka tidak melanggar 3R, iaitu membabitkan istana, membabitkan sultan, membabitkan yang di-Pertuan Besar di dalam politik, menheret